Maksudnya para malaikat pun mendekatkan diri pada Allah dengan berselawat ke atas Rasulullah. Bukan InsyaAllah. sekali, bukan 2 kali, fi'il mudhari'. Berulang-ulang Berulang-ulang. berulang-ulang berulang-ulang berterusan. Bahkan ada sebahagian nukilan para ulama' menyatakan selawat malaikat ni berbeza-beza mengikut kedudukan masing-masing. Langit pertama beza langit, macam-macamlah perbahasannya. Jadi kalaulah selawat ke atas Rasulullah tu perbuatan Allah dan amalan para malaikat. Takkan kita orang beriman buat tak tahu je. Maka kita orang beriman ni sebenarnya kita menumpang kemuliaan Rasulullah pada kemuliaan selawat Allah dan malaikat kepada Rasulullah. Jadi sebab tu bila kita berselawat kepada Rasulullah, kita bukan berselawat dengan selawat kita. Kita menumpang selawat Allah. Macam mana? Bila para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk beri salam kepada Tuhan. Salam kami dah tahu. Tapi bagaimana nak berselawat?" Rasulullah mengajar kita selawat macam mana? Kita berselawat dengan selawat Allah. Sebutlah Allahumma. Ya Allah. Berselawatlah. Bukan kata aku berselawat. Bukan kita kata aku, ayahku, ibuku selawat. Bukan. Tapi Ya Allah. Rahmatilah. Muliakanlah. Kurniakanlah pengagungan, kelebihan, kemuliaan. Sebab apa? Sebab kita ni nak banding dengan Rasulullah ni, kita ni sebenarnya macam orang miskin dengan bilioner. Apa kita nak bagi perumpamaan tu? Apa kita nak bagi? Jadi sebab tu kita menumpang selawat Allah pada Rasulullah SAW. Jom datang beramai-ramai ke Reruai, Galeri Ilmu di PBA KL 2026. Kunjungi Reruai S16A di Dewan Tun Razak 3. Betul-betul berhadapan dengan pintu masuk Dewan. Masa itu singkat, baca buku bermanfaat.